Assalamualaikum, bersama aku lagi Zam dalam YouTube channel Zam 90 YTC. Okey geng. So macam korang baca tajuk dekat bawah tu, hari ni aku nak unbox satu benda yang paling viral ni pada tahun 2025 untuk content creator, YouTuber, TikTokers, iaitu DJI Mic Mini. So aku beli yang satu receiver, satu mic. Dia kalau yang satu set tu harga dia agak mahal, so aku malas nak beli yang mahal sebab aku nak bawa untuk aku punya Action Cam Insta360 S5 dengan S Pro 2 dan juga untuk aku gunakan handphone kalau aku buat video. So sekarang ni aku gunakan mic daripada TikTok Shop, harga tak sampai RM60. So kali ni aku beli mic daripada DJI Mic Mini. So apa lagi, sebelum tu korang jangan lupa tekan butang like dan subscribe sebab aku tengah mengejar 10k subscriber. So tanpa membuang masa, kita unboxing DJI Mic Mini. Dan macam biasa, kotak ajaib aku. So jom kita buka. Boleh ke tak boleh? Okey, so aku dah buka plastik. Kita tengok apa yang ada kat dalam. Insta360 ke DJI ke, dia punya plastik masih cun gila geng. So kat sini kita ada stiker dan apa, book, dia guard book, buku panduan dia apa semua tu lah. Stiker dia nanti aku akan tampal dekat helmet. Aku tengah kumpul duit untuk beli helmet. So apa yang ada dalam ni, so dia bagi siap dengan pouch, ada DJI. Tapi bagus lah, dia pakai zip. So ini ada type C, nanti kita tengok. Ni ada yang bulu-bulu dia tu untuk hilangkan noise lagi tu, clearkan noise dia. Sini ada kabel audio jack. Okay, ni dia punya mic. Bukan, ni dia punya receiver dia. Ini dia punya mic kalau tak silap ke. Oh, ni tempat charging port dia. Charging port dia. Dan ini dia mic dia. So dengan selika macam biasa lah, supaya tak ada lipas kan. So kita buka dulu. Dia punya plastik yang pertama ni. Oh, dia ada audio jack. Dia ada type A. Ni micro dengan type C. So yang ni mungkin untuk iPhone kot. Ini pun type C juga. Lepas tu kita ada ni tempat charging dia punya mic lah. Memang bagus lah plastik dia. Yang ni receiver dia. Receiver dia. Yang ni ada klip bulu-bulu tu. Ada dua color, satu hitam, satu yang bulu-bulu warna putih ni. Oh.
Dan ni mic dia. Kecil je geng mic dia. DJI mic mini. So dia ada clip lah kat sini. Yang aku dapat tahu dia punya berat mic dia ni 10 gram 10G. So tak adalah berat mana kan. Oh ni dia magnet dia. So senang lah kalau korang nak letak dalam baju kan. Magnet dia dalam baju ke, letak kat mana ke kan. Kat helmet pun boleh kat ni. So tu saja yang ada dalam kotak DJI mic mini. So kalau korang nak tengok aku buat dia punya testing mic, korang boleh komen. So jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Support aku sampai aku dapat 10k subscriber supaya aku boleh buat YouTube affiliate. Okay geng. So ni suara aku daripada handphone original. So ni receiver daripada DJI mic mini tu. Aku akan letak dekat handphone aku ni untuk testing sound dia macam mana. Okay, aku dah plug in. So ni suara daripada DJI mic mini. Tapi korang akan rasa dengar ni lah bunyi angin kipas ni. So aku akan cuba untuk slowkan bunyi kipas tu, tapi suara aku akan lebih clear lah. So aku akan tekan butang ni. So macam mana guys? So yang ni aku dah buat cancellation noise. Mungkin suara aku lebih jelas. Dan aku rasa sampai kat sini je video aku kali ni. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Support aku guys. Aku tengah mengejar misi 10k subscriber untuk aku buat YouTube affiliate. Okay geng. So korang mesti tak nampak kan mana mic dia kan. So mic dia aku letak kat tepi ni. So kalau aku tutup, macam mana bunyi dia, ok atau tak. Mic dia kat tepi ni. Aku letak magnet sekali kat tepi ni. So ni aku tutup. Aku akan letak action cam aku kat sini. So macam mana? Adakah lebih clear? Adakah lebih cun-cun bunyi dia? Adakah bunyi dia lagi bising? Sebab aku buka dua kipas ni geng. So macam mana geng? Macam mana? Assalamualaikum.